yang nak cari mic kecil murah, aku ada satu mic untuk korang. So ni kalau di Indonesia dia panggil TNW, kalau di Malaysia TNW. Mic kecil harga murah and yang paling latest daripada TNW ni, untuk pakai plug and play saja terus kau boleh pakai. So dalam jarak 40 meter daripada device tu punya receiver, kau boleh pakai mic ni, and then precise audio daripada mikrofon ni masuk ke dalam telefon korang. Voice yang jelas bila kau bercakap menggunakan mic dia. Sangat sensitif. Aku tak pasti mic ni ada noise cancellation ke tak, tapi yang penting dia murah, semua device boleh pakai. So aku akan tunjukkan dekat korang apa ada dalam kotak ni dulu. Kotak mikrofon macam ni, sangat comel. Dua mikrofon, and then kau akan dapat receiver, satu receiver. Receiver ni yang paling penting untuk korang pilih mengikut connection phone korang. So macam aku punya, aku pakai iPhone 16 Pro Max, so connection dia USB-C. Boleh masuk lagi connection USB-C kat sini. Aku rasa mungkin untuk cucuk charger. Sedap kau pegang. And then korang akan dapat pouch, so untuk kau simpan mic ni. And then macam biasa kau akan dapat user manual ataupun product disclosure. So dalam ni dia bagi tahu macam mana kau nak connectkan mic tu dengan phone korang. Term yang last kali kau akan dapat dalam kotak tu, which is cable type C ni. Dia ada screen macam ni yang dia bagi tahu mic tu tengah charging, and then berapa remaining battery dekat dalam casing ni. Okay, so sekarang aku akan tunjuk kat korang macam mana kualiti daripada mic ni aku recordkan guna phone aku. So macam korang nampak sekarang aku menggunakan mic daripada TNW ni. Mic dia kecil macam ni, aku letakkan dekat cap. So ni bunyi daripada mikrofon ni, kau nilaikan sendiri dengan harga bawah RM70 semasa video ni dibuat. Kalau korang berminat, kau check out dekat beg kuning kat bawah, kau claim semua voucher free shipping, and then kau dapatkan wireless leverage microphone ni daripada TNW, harga bawah RM70 je guys. So macam biasa, jangan lupa follow, like and share video ni, and kita jumpa di next video.